Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'ala zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berbahagia Datuk Hassan Hadi selaku bekas ahli jawatankuasa perhubungan PAS yang baru dipecat. Saudara dan saudari, teman-teman, alhamdulillah. Cuma bila menyatakan soal statement daripada saya bekas Ketua Penerangan PAS Negeri Selangor melihat tindakan pimpinan PAS pada hari ini yang begitu drastik, yang sekaligus tidak memenuhi satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebut, yang difirmankan oleh Allah, wasyawirhum fil amri. Adapun masalah yang berlaku, Islam menyelesaikan masalah. Islam dia bukan sekadar agama yang mengambil tindakan yang drastik begitu rupa. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut, di mana Allah Subhanahu wa taala antaranya menjadikan langit dan bumi secara beransur-ansur. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menjadi langit dan bumi fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy, dalam tempoh 6 masa. Lalu daripada ayat ni kalau mengambil dari sudut kaedah dan cara, tindakan yang diambil oleh Datuk Dr. Hassan Ali merupakan satu tindakan yang dikuasai oleh kelompok yang kalau kita lihat satu ancaman yang cukup besar. Atas nama kelompok liberalisasi, atas ancaman, iaitu ancaman liberalisasi yang menguasai, dan kelompok ini yang dilihat sebagai satu kelompok yang turut menguasai kepimpinan PAS pada hari ini. Sebab itu apabila peraturan-peraturan yang diletak lalu di sana tidak mengikut peraturan prosedur, Allah menyatakan wasyawirhum, apa masalah yang berlaku, bincanglah, mesyuaratlah, panggillah, kaedah cara membela diri, hantar surat tunjuk sebab. Apakah tindakan yang diambil atas keputusan jawatankuasa semata-mata satu tindakan yang beradab? Dan inilah kesan apabila yang saya lihat, apabila ucapan iaitu Azmin Ali semalam, kesan daripada apa yang disebut oleh Datuk sendiri, menyatakan bahawa perhimpunan yang diadakan besok adalah satu perhimpunan yang tidak sepatutnya mengheret rakyat, khususnya para mahasiswa. Dan apabila Azmin Ali dengan mengambil satu tindakan dan dengan ucapan yang seolah-olah ia menguasai supaya mengambil tindakan, akhirnya kita lihat barangkali inilah kesan daripada apa yang disebut penguasaan kepimpinan PAS daripada puak-puak ataupun kelompok-kelompok yang lebih meletak dan bertelamatkan Anwar Ibrahim sebagai matlamat perjuangan mereka untuk memenangi pilihan raya secara drastik. Sedangkan sebelum daripada ini, PAS lalu memperingatkan ahlinya bahawa kemenangan dalam Islam bukan kemenangan dengan kerusi semata-mata, tetapi yang lebih besar daripada itu, apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kemenangan yang kita cari, kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah. Ialah satu tawaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kamu menyangka bahawa mereka yang terbunuh, yang kalah itu mereka itu mati? Adakah mereka itu kalah di sisi Allah? Mereka sebenarnya menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sebab itu kita harus lihat bahawa tindakan ini bukan satu tindakan yang kesalahan. Apa kesalahan yang besar? Kesalahan hanya mempertahankan prinsip-prinsip Islam. Kesalahan hanya sekadar mempertahankan prinsip yang menjadi asas Islam itu sendiri. Saudara dan saudari, sebab itu pada malam ini kita mengambil satu tindakan untuk menyatakan ketidakpuasan hati kita terhadap tindakan Datuk Presiden sendiri, hasil daripada usaha-usaha yang dimainkan oleh kelompok dan puak-puak yang telah diberi kedudukan yang tidak diasaskan kepada syariat Islam yang sebenarnya. Sebab itu kita mengharap kepada kepimpinan apa yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabqa minal Islam, tidaklah disebut Islam. Kadang-kadang ucapan yang disebut, ucapan yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri hari ini kena pada batang tubuh kita. Kita hanya mengambil Islam hanya sekadar pada luaran, tetapi tidak menghayati kaedah dan cara untuk mengambil tindakan sesuatu.
Sedangkan dalam Islam, nak kaedah mengajar anak pun, dia ada kaedah beransur-ansur. Menegur terlebih dahulu, memberi ucapan, kemudian mengambil tindakan. Hatta sampai satu peringkat untuk mencerai isteri pun ada kaedah dalam Islam. Dia ada kaedah dan ada cara yang disebut dalam Islam. Iaitu yang pertama, hendaklah kamu menasihati. Kalau tidak diakur, maka hendaklah kamu mengambil orang yang ketiga. Lalu pisah tempat itu. Akhirnya, sebelum itu, barulah boleh ceraikan dalam kaedah dan umpama. Begitu dalam prinsip-prinsip kita berorganisasi. Semua ada kaedah dan ada peraturan. Sebab itu kita mengharap dan cukup mengharap kepada jawatan kuasa syura yang bermesyuarat nanti. Supaya mempertimbangkan tindakan terhadap Dr. Hassan Ali. Bukan sekadar atas tindakan kerana tekanan daripada puak-puak PKR, bukan tekanan daripada Anwar Ibrahim, tetapi mengambil tindakan berasaskan kepada kebenaran dan prinsip yang diasaskan dalam Islam itu sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum.